Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Ramadan kepada semua penonton video ini. Jadi disebabkan sekarang ni kita berada di bulan Ramadan lah, iaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan, saya ingin menggalakkan kita semua untuk meningkatkan amalan-amalan dan juga kebaikan yang kita lakukan untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sepenuhnya. Salah satu amalan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita semua boleh lakukan adalah amalan bersedekah. Mungkin bila kita cakap je pasal sedekah kan, mesti tuan-tuan dan perempuan terfikir pasal bagi duit, makanan ataupun harta benda. Tetapi dalam Islam, sedekah bukan sahaja dalam bentuk material. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tabassamuka fi wajhi akhika lakas sadaqah." Senyumanmu kepada saudaramu adalah satu sedekah. Ya, betul. Hanya dengan senyuman kita sudah bersedekah. Senyum tidak memerlukan duit, senyum tidak memerlukan tenaga yang besar. Tetapi hanya dengan senyum saja kita mampu untuk memberi kesan yang luar biasa. Bayangkan, seorang itu dia tengah penat lah kan, dia tengah penat, dia tengah stres. Tiba-tiba dia terima satu senyuman yang sangat ikhlas. Mungkin bagi kita ni macam benda kecil je kan, tak ada apa-apa sangat. Tetapi bagi dia, seorang yang tengah menghadapi kesusahan, itu adalah semangat ataupun motivation yang dia boleh pakai untuk terus kekal kuat menghadapi cabaran dalam hidup dia. Jadi dalam kehidupan seharian kita, tak kisahlah kat college ke, kat tempat kerja ke, kat rumah, senyuman boleh dijadikan sebagai cara untuk kita mengeratkan dan juga merapatkan ukhuwah antara sesama insan. Rasulullah SAW sendiri pernah dikenali sebagai seseorang yang sentiasa bersenyum. Akhlak baginda penuh dengan kelembutan dan juga keramahan. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tak kepatut kita ikut peribadi dan juga tingkah laku Rasulullah SAW untuk menjadi Muslim ataupun Muslimah yang bagus dan juga sempurna. Jadi selepas ini, janganlah kita sedekut sangat dengan senyuman kita. Mungkin kita tidak mampu untuk bersedekah lah dengan duit setiap hari. Kenapa? Sebab tak semua orang ada duit lah kan. Tak semua boleh bagi macam tu je. Tapi kita boleh sedekah dengan senyuman setiap masa. Jadi mulakanlah hari tuan-tuan dan juga perempuan dengan senyum. Senyum kepada ibu bapa, senyum kepada kawan-kawan, senyum kepada siapa saja kerana Allah SWT. Kerana mungkin satu senyuman yang kecil daripada kita ini, kita dapat menjadi asbab seorang itu rasa dihargai. Jadi ingatlah, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu saja yang saya dapat sharekan lah dengan tuan-tuan dan juga puan-puan semua untuk video kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada para pendengar semua. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Ramadan.